Bukan nak kata pergi Tinder tu jahat. Tidak. Tapi yang baik-baik tak pergi Tinder. Tak di Tinder kan. Pasangan-pasangan I semua tak di Tinder. I tak pernah jumpa dia kat Tinder. Pasangan. So yang baik-baik ni tak ada kat Tinder, tak ada kat kelab, tak pergi berfoya-foya. Dia duduk rumah dengan mak dia, dengan ayah dia. Macam mana orang yang baik-baik nak berjumpa each other kalau dia tak keluar-keluar? Dia tak bergaul. Basically circle kot kan. Kalau circle kita pun yang baik-baik, insyaAllah circle wife kita ni pun kita akan jumpa dalam circle yang sama lah. Tapi kalau jenis yang tak keluar rumah ni, tak tahulah nak jumpa kat mana. Mungkin boleh cari dalam komen kot kan. Apa dia? Kalau ikut pergi masjid, ikut mak ayah, dan jumpa pakcik tu dengan anak dia. Boleh tak cakap dengan pakcik tu, pakcik, saya rasa anak pakcik ni sesuai untuk saya. Sesuai untuk saya. Boleh tak macam tu? Boleh. Tapi ada tak keberanian tu? Suruh mak kita cakap dengan ayah kita, ayah kita cakap dengan pakcik tu lah, senang. Okay. Kalau macam ni, ni pengalaman saya sendirilah. Saya baru-baru ni pergi Thailand tahun lepas. Okay. Lepas tu bila nak keluar daripada Thailand tu, masuk border Danok kan. Jadi kami makanlah dekat restoran tepi jalan. Saya dengan family saya lah. Adalah satu waiter ni tengah ambil order kami. Perempuan Patani. Memang elok lah.